Pernahkah anda perasan bahawa kedua-dua belah kaki anda tidak sekuat dahulu lagi? Semasa muda, berjalan menaiki beberapa tingkat tangga pun tidak terasa letih. Tetapi sekarang, hanya untuk bangun atau menaiki tangga sudah terasa berat seolah-olah kedua-dua belah kaki tidak mempunyai sebarang kekuatan lagi. Kadang-kadang, kaki turut menggeletar atau hilang keseimbangan, malah berjalan untuk jarak yang dekat pun terasa letih dan terpaksa berhenti untuk berehat berulang kali. Ramai yang menganggap ini adalah perkara biasa seiring dengan peningkatan usia, tetapi hakikatnya, kaki yang semakin lemah adalah satu isyarat amaran bahawa otot-otot di dalam badan sedang merosot secara beransur-ansur. Ramai orang sering beranggapan bahawa kaki yang semakin lemah adalah disebabkan oleh faktor usia, tetapi hakikatnya puncanya adalah jauh lebih mendalam daripada itu. Para pakar menunjukkan bahawa selepas usia 50 tahun, badan akan mula kehilangan jisim otot secara beransur-ansur, satu keadaan yang dikenali sebagai sarkopenia, kehilangan otot akibat penuaan. Kaki yang lemah bukan sahaja menyukarkan pergerakan, tetapi juga mengurangkan keupayaan untuk mengekalkan keseimbangan, menyebabkan kita mudah terjatuh dan kehilangan kebebasan untuk berdikari dalam kehidupan seharian. Tetapi berita baiknya, keadaan ini boleh dilambatkan atau dipulihkan jika kita tahu cara pemakanan yang betul dan melakukan senaman yang sesuai. Oleh itu, jika anda ingin mengembalikan kekuatan pada kedua-dua belah kaki anda, perkara yang penting bukan sahaja senaman, tetapi juga makanan yang anda makan setiap hari. Para pakar pemakanan mendedahkan bahawa terdapat 6 jenis makanan yang membantu memulihkan otot kaki, meningkatkan kestabilan semasa, menjaga keseimbangan dan mengurangkan simptom sakit serta lenguh dengan berkesan. Apa yang menariknya, makanan nombor 1 dalam senarai ini hampir setiap rumah ada, tetapi ramai yang salah cara memakannya, menyebabkan khasiatnya hilang tanpa disedari. Mari kita lihat dari kedudukan ke-6 hingga ke-1. Apakah jenis-jenis makanan yang patut anda masukkan ke dalam menu anda mulai hari ini? K6 adalah ubi keledek, sejenis makanan kampung yang membawa manfaat besar untuk kedua-dua belah kaki. Ubi keledek membekalkan tenaga yang stabil dan berpanjangan, membantu otot berfungsi dengan baik tanpa menyebabkan gula dalam darah melonjak naik seperti nasi putih atau roti. Selain itu, ubi keledek juga sangat kaya dengan vitamin A, kalium dan agen anti radang semula, jadi yang membantu mengurangkan simptom kekejangan otot dan merangsang peredaran darah di bahagian kaki. Jika anda kerap mengalami kekejangan otot atau merasakan kaki kebas, cubalah makan ubi keledek yang direbus atau dibakar 3,4 kali seminggu. Cara mudah ini akan membantu menguatkan otot dari dalam dengan sangat baik. Kelima adalah oat, sejenis bijirin yang dianggap sebagai sumber tenaga bersih untuk otot. Oat mengandungi karbohidrat yang lambat hadam, oleh itu ia membekalkan tenaga secara berterusan sepanjang hari, membantu kedua-dua belah kaki berfungsi dengan baik tanpa merasa letih atau pening akibat paras gula darah rendah. Di samping itu, juga kaya dengan protein tumbuhan, zat besi, magnesium dan zinc, iaitu bahan-bahan yang menyumbang kepada pengurangan simptom kekejangan otot, merangsang peredaran darah dan meningkatkan keanjalan otot. Anda boleh makan oat dengan mudah seperti memasaknya menjadi bubur oat untuk sarapan, dicampur dengan susu atau pisang atau menambah buah-buahan beri untuk meningkatkan rasa. Hidangan ringkas ini akan membantu kaki anda menjadi sihat dan bertenaga sepanjang hari. Keempat adalah buah avokado. Sejenis buah dengan isi yang lembut dan rasa berlemak sangat baik untuk otot dan sendi. Buah avokado mengandungi lemak mono tak tepu yang membantu mengurangkan keradangan otot dan melindungi saluran darah, menjadikan peredaran darah untuk menyuburkan kaki lebih baik. Selain itu, buah avokado juga sangat kaya dengan kalium yang membantu mengekalkan keseimbangan elektrolit dalam badan, mencegah simptom kekejangan otot dan kebas kaki, terutamanya pada waktu malam. Buah avokado juga mengandungi vitamin E yang membantu otot pulih dengan lebih cepat selepas bersenam. Anda boleh makan avokado segar, membuatnya menjadi smoothie dengan yogurt atau dicampurkan dalam salad.
Semuanya enak dan membantu menjadikan kaki lebih sihat setiap hari. K3 adalah buah-buahan beri seperti strawberry, beri biru, raspberry merah atau beri hitam. Buah-buahan kecil ini dianggap sebagai makanan super kerana sangat kaya dengan antioksidan yang membantu melindungi otot daripada kemerosotan dan mengurangkan keradangan kronik. Di samping itu, ia juga mengandungi kandungan vitamin C yang tinggi yang membantu merangsang pengeluaran kolagen, menjadikan tendon, sendi dan otot kaki lebih sihat dan anjal. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa pengambilan buah beri secara kerap membantu meningkatkan peredaran darah, mempercepatkan proses pemulihan otot selepas bersenam dan menguatkan ingatan di kalangan warga emas. Anda boleh memakannya segar, dicampur dengan yogurt atau dimasukkan ke dalam bubur oat pada waktu pagi. Ini benar-benar hidangan yang lazat dan baik untuk kesihatan kaki. Kedua adalah ikan salmon, sumber protein berkualiti tinggi yang membantu membina dan membaiki otot. Ikan salmon sangat kaya dengan asid lemak omega 3 yang membantu mengurangkan keradangan, merangsang peredaran darah dan mencegah kemerosotan otot akibat penuaan. Selain itu, ikan salmon juga mengandungi vitamin B kompleks, terutamanya B6, B12 dan niacin yang membantu sistem saraf berfungsi dengan cekap dan menyelaraskan pergerakan antara otak dan otot dengan lebih baik. Para pakar mengesyorkan untuk makan ikan salmon kira-kira 2,3 kali seminggu boleh disediakan dengan cara memanggang, merebus atau mengukus. Elakkan menggoreng rendam untuk mengekalkan nilai pemakanannya. Hidangan yang mengandungi ikan salmon bukan sahaja baik untuk jantung tetapi juga membantu menjadikan kaki lebih kuat dan anjal. Dan yang pertama, makanan yang paling penting dalam senarai ini ialah telur. Telur dianggap sebagai sumber protein yang paling sempurna untuk membina semula otot kerana ia mengandungi kesemua asid amino esensial yang diperlukan, terutamanya leucina yang berfungsi seperti Swiss untuk mengaktifkan proses pemulihan otot. Telur juga kaya dengan vitamin D, vitamin B12 dan zat besi, iaitu nutrien penting yang membantu meningkatkan tenaga dan mencegah anemia. Namun, ramai orang makan telur dengan cara yang salah, iaitu menggorengnya dalam minyak masak bertapis. Cara ini bukan sahaja menambah kalori yang tidak sihat, tetapi juga boleh menghasilkan bahan yang menyebabkan keradangan. Cara terbaik untuk menikmati telur adalah dengan merebus atau mengukusnya untuk mengekalkan khasiatnya. Hanya sebiji atau 2 biji telur setiap pagi sudah cukup untuk memberikan bahan binaan yang diperlukan oleh otot kaki anda untuk menjadi lebih kuat. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah perlu makan kesemua 6 jenis makanan ini setiap hari? Jawapannya adalah tidak perlu. Anda tidak perlu memaksa diri untuk makan semuanya dalam satu hari. Cukuplah dengan mengamalkannya secara bergilir-gilir dan menyusunnya dengan baik dalam jadual mingguan anda. Contohnya, pada waktu pagi, anda boleh makan oat dengan yogurt dan buah beri. Untuk makan tengah hari, makan ikan salmon atau telur. Pada waktu malam, tambah ubi keledek rebus dan avokado segar. Perkara yang paling penting adalah konsisten kerana badan memerlukan masa untuk membina dan memulihkan otot. Selagi anda makan dengan betul dan berterusan, walaupun hanya beberapa jenis makanan daripada senarai ini, anda akan mula melihat perubahan positif dalam masa beberapa minggu. Satu lagi soalan yang ramai ingin tahu ialah bilakah waktu terbaik untuk makan makanan ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik? Sebenarnya waktu pagi adalah masa yang paling ideal kerana inilah masanya badan memerlukan tenaga untuk otot agar kaki dapat berfungsi dengan lincah sepanjang hari. Namun, yang lebih penting adalah makan secara teratur. Jangan tinggalkan waktu makan atau biarkan perut terlalu lapar untuk tempoh yang lama kerana ini akan menyebabkan otot menjadi lemah dengan cepat. Anda boleh menggabungkan hidangan agar ia saling menyokong untuk meningkatkan keberkesanan. Contohnya, oat dengan yogurt dan buah beri atau telur dengan ubi keledek. Kedua-dua gabungan ini lazat dan membantu penyerapan nutrien dengan lebih baik. Selagi anda makan dengan cukup dan teratur, badan akan secara beransur-ansur memulihkan tenaga agar otot menjadi sihat semula secara semula jadi. Ramai yang mungkin berfikir, jika saya makan ke-6 jenis makanan ini, adakah kaki saya akan menjadi kuat secara automatik? Jawapannya adalah tidak sepenuhnya betul.
Makanan hanyalah bahan api yang menyuburkan otot, tetapi apa yang membantu badan menyerap dan menggunakan bahan api itu dengan berkesan adalah pergerakan fizikal yang kerap. Anda tidak perlu melakukan senaman yang berat. Cukuplah dengan berjalan kaki selama 20,30 minit setiap hari, melakukan pergerakan duduk bangun secara perlahan atau meregangkan badan semasa menonton TV. Para pakar menegaskan bahawa jika dilakukan secara berterusan 3,5 kali seminggu, digabungkan dengan diet yang kaya dengan protein, kalium dan vitamin D, anda akan melihat hasil yang ketara, di mana kaki anda menjadi lebih kuat dalam tempoh 1,2 bulan. Ingatlah, kaki kita ibarat sebuah jentera. Jika tidak digerakkan, ia akan menjadi kaku dan lemah. Dengan hanya sedikit pergerakan setiap hari secara konsisten, badan akan mula membalasnya dengan tenaga dan kestabilan yang pulih. Apabila sampai di sini, anda pasti sudah faham bahawa kekuatan kaki bukan hanya bergantung pada usia, tetapi juga pada cara kita makan, bersenam dan menjaga badan setiap hari. Cukup dengan mengingati 3 perkara ini. Makan dengan betul. Ambil 6 jenis makanan yang membantu memulihkan otot, termasuk ubi keledek, oat, avokado, buah-buahan beri, ikan salmon dan telur. Bersenam secara sederhana. Berjalan kaki. Meregangkan otot atau melakukan senaman ringan di atas kerusi setiap hari. Rehat secukupnya dan kekalkan minda yang gembira kerana mood mempengaruhi secara langsung hormon dan proses pemulihan otot. Tidak kira sama ada anda berusia 50, 60 tahun atau lebih, badan sentiasa mempunyai keupayaan untuk pulih jika anda menjaganya dengan betul. Mulakanlah hari ini hanya dengan satu hidangan yang lebih baik atau beberapa minit bersenam sudah cukup untuk membantu anda merasakan kaki anda menjadi lebih kuat dan lebih tegap dalam setiap langkah. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan dan kongsi kepada rakan-rakan atau ahli keluarga anda. Sila tinggalkan komen di bawah video ini tentang makanan mana yang akan anda mulakan dahulu. Pasukan Saluran Kesihatan Warga Emas sangat gembira membaca setiap komen dan akan sentiasa menjadi sumber motivasi untuk tuan-tuan dan puan-puan.